Salam sejahtera. Nama saya Eng Kuan Zen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Samin. Kod sekolah AEB 5170. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah karya sastra yang sangat memberi kesan kepada diri saya, iaitu sebuah novel berjudul Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Buku ini ditulis oleh Chris Mas, tokoh penting dalam dunia sastra tanah air dan juga merupakan penerimaan anugerah sastrawan negara yang pertama. Selain buku ini, beliau turut menghasilkan beberapa karya hebat lain seperti Rimba Harapan, Mekar dan Segar dan Pahlawan Rimba Melaya, yang semuanya membawa tema perjuangan rakyat dan perubahan sosial. Novel ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah syarikat penerbitan yang lebih menerbitkan lebih 10,000 judul buku dalam pelbagai genre sejak penubuhannya. Buku ini boleh didapati dengan mudah di kedai buku seperti Popular, MPH dan secara dalam talian melalui laman web rasmi DBP. Harga buku inilah hanyalah sekitar RM20 sahaja. Sangat berbaloi untuk kandungan yang syarat dengan pengajaran. Buku ini dicetak dalam bentuk kertas nipis. Biasa, jadi saya cadangkan untuk membalutnya supaya lebih tahan lama dan kelihatan kemas. Kisah dalam novel ini mengisahkan tentang seorang saudagar kaya bernama Haji Saleh yang berjaya membina empangan perniagaan di Kuala Lumpur. Namun, kejayaan beliau disertai dengan sikap tamak dan gila kuasa. Beliau percaya bahawa wang boleh membeli segalanya, termasuk maruah dan kepercayaan orang lain. Klimaks cerita berlaku apabila masyarakat mula menyendari kerakusan beliau dan tidak lagi menghormatinya. Malah, anak-anak muda bangkit menolak dominasi Haji Saleh yang berselindung di sebalik nama agama dan status sosial. Pada saat itulah Haji Saleh mudah tersedar bahawa wang bukan segala-galanya dan hidup tanpa harga diri adalah hidup yang kosong. Saya amat tersentuh dengan jalan cerita ini kerana ia bukan sekadar kisah seorang saudagar, tetapi cerminkan kepada realiti masyarakat masa kini. Ada ketika kita terlupa bahawa nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada kekayaan dan pengaruh. Novel ini mengajak pembaca berfikir, adakah kita sedang membina kehidupan yang seimbang antara dunia dan jiwa, atau sekadar mengejar kebendaan tanpa arah. Unsur realisme yang dibawakan oleh Chris Mas menjadikan watak-watak dalam novel ini hidup dan dekat dengan pembaca. Saya juga terfikir berapa ramai dalam kalangan kita yang sanggup berkorban nilai hanyalah demi status. Antara pengajaran penting yang dapat saya pelajari daripada novel ini ialah kekayaan tidak menjamin kebahagiaan dan bahawa kuasa yang disalahguna akhirnya akan memakan diri. Novel ini juga menunjukkan betapa pentingnya integriti dalam memimpin dan betapa rakyat yang berfikir matang akan menolak kepalsuan. Bagi saya, ini adalah mesej yang sangat relevan dalam dunia hari ini, terutama apabila kita menyaksikan perubahan sosial yang pantas dan cabaran model dalam kalangan remaja. Saya juga telah mempelajari beberapa perkataan baharu daripada novel ini yang sangat sesuai digunakan dalam kalangan tahap tinggi, khususnya dalam topik seperti masyarakat, kepimpinan dan isu ekonomi. Antara termasuk perkataan kapitalis, hipokrasi, dominasi, integriti dan operasi. Perkataan-perkataan ini bukan sahaja memperkayakan kosakata saya, malah membantu saya menulis karangan yang lebih matang dan kritis. Sebagai contoh, saya kini lebih yakin menggunakan ayat seperti dominasi golongan elit telah menindas suara rakyat atau sistem kapitalis melahirkan jurang ekonomi yang ketara dalam penulisan saya. Namun begitu, saya ingin menyatakan bahawa buku ini tidak sesuai untuk murid sekolah rendah kerana terhadap unsur sindiran sosial yang agak mendalam serta persoalan moral yang berat.
Namun, saya sangat menyarankan novel ini kepada golongan remaja yang ingin memahami realiti masyarakat, memperluas pemikiran kritis dan membina pandangan hidup yang lebih seimbang. Buku ini bukan sahaja menambah ilmu, malah mengubah cara saya melihat dunia. Akhir kata, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur adalah sebuah karya yang penuh makna dan sangat sesuai untuk pelajar sekolah menengah yang mahu berfikir lebih jauh daripada sekadar apa yang tertulis di kertas. Bacalah buku ini bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati dan minda terbuka. Buku mungkin nipis, tetapi ilmu dan kesannya sangat tebal. Terima kasih kerana sudi mendengar bicara buku saya. Sekian, terima kasih.